Assalamualaikum. Hari ni 25 Mac, Selasa 9.09 AM. Okey, kalau diperhatikan sekarang ni next cycle adalah reversal date dia 27 Mac. Okey, 27 Mac ni basically dia punya target high lah. High tu maksudnya dia akan naik. Tapi sekarang ni dia belum naik-naik lagi kan. Dia belum naik-naik lagi. So ini ada situasi yang kadang-kadang dia akan jadi macam ni lah. Dia jadi satu movement yang ini dia punya main cycle dia, yang warna purple ni main cycle dia. Okey, main cycle dia. Lepas tu dia ada satu minor cycle yang akan bergerak macam ni. Dia biasanya akan terlibat dekat tengah-tengah ni lah, titik tengah ni. Dia ada satu counter trend kat sini. So dia punya movement yang kecil ni dia jadi macam ni lah, yang orange ni, benda ni dia jadi macam ni, dia akan naik. So kenaikan ni dijangkakan dalam saat-saat akhir lah kenaikan dia. Okey, similar cycle yang sebelum ni kalau kita nak tengok sebab apa saya masih berpandangan dia akan naik lagi kan. Okey, so sekarang ni kita labelkan structure di daily structure yang important lah. Okey, so dekat sini kita tengok paling high dia daripada sini. Yang ni yang second high ni kita mark sebagai warna merah lah. So kita nak cari movement yang sebelum ni yang ada similar pergerakan dia macam ni. Ada tak dekat market yang sebelum ni jadi macam ni dia punya pergerakan. Okey, kat sini saya mark sebagai merah juga. Saya buat marking ni supaya senang nak tengok nanti. Ada tak movement yang daripada atas ni dia ke bawah, ataupun daripada atas ni dia pergi ke bawah, lepas tu dia naik. Maksud dia macam tu lah. Okey, dia turun bawah, lepas tu dia naik. Kalau dia naik, dia naik sampai berapa. Okey, so dekat sini kita start daripada ni lah, daripada line merah ni kita tengok kalau previous punya movement ni ada tak yang nampak macam ni. Okey, so sekarang ni saya refer, dia jadinya dia turun macam ni kan. Dia turun macam ni, lepas tu dia akan naik. Okey, dia akan naik. So saya nampak dekat sini ada satu macam similarity. Okey, kat sini. Okey, dia daripada sini dia turun, lepas tu dia ada naik ke sini. Lepas tu dia ada minor cycle dia juga. Nampak tak dia punya minor cycle tu? Ini dia punya major. Lepas tu dia ada minor cycle dia yang ni, yang inilah, orange ni, yang warna orange. Ni saya warnakan dia sebagai warna orange. Okey, ni minor cycle dia. Kalau kita follow yang ini, kalau kita tengok berdasarkan yang ini, dia naik di saat-saat akhir lah. Dia sideway lah, dia naik dulu, lepas tu turun, lepas tu dia naik. Dia terus naik. Pada 2 hari terakhir dia baru naik. Okey, kalau kita nak refer yang keadaan sekarang pada lower time frame. Okey, kat sini kita tengok low sekarang ni dah berapa dah. Low sekarang, yang paling low sekarang dia dah turun ke sekitar 4282 lah. Low yang betul dia 4286. Okey, 4286 4286. Tengok dekat sini dia gerak kan. 4286 ni dia ada lagi potensi untuk turun sehingga ke bawah ni. Bawah tu sampai ke sekitar 4226. Okey, 4226. Okey, so untuk hari ni ada kemungkinan jugalah untuk dia turun dulu ke area 4226 ni. 4226 ni dia turun. Kalau kat sini kita tengok ada resistance support line yang derive daripada square of 9, 4235. So area 4235 ni mungkin lah kalau dia turun sini, lepas tu naik balik. Okey, dia akan naik balik ke kat sini ada satu yang confluence dengan kita punya zone kan. Okey, kat sini yang mungkin dia akan naik. Dia akan naik. Ataupun kat sini lah yang ni. Yang ni dia turun bawah dulu lah. Dia turun macam ni. Dia turun bawah dulu, dia naik, pull back. Lepas tu baru dia ada movement yang besar ni. Okey. So kalau kita nak buy, mungkin yang paling selamat kita buy kat sini lah. Kita buy kat sini. Kalau kat sini mungkin dia akan turun naik lagi. Sini pun boleh. Yang kat sini
kalau dia turun bawah lagi dan tak naik lagi atas ni, mungkin saya punya cycle salah lah. So kita kena cut lah, jangan tunggu lagi lah. So mungkin kalau dia dah turun bawah 4193 ni dah tak betul lah, dah tak follow lah dia punya structure yang ni. Okay, ni yang pertama dia yang pertama, ataupun dia boleh juga okay, sekarang ni low dia kat area sini, low kat sini dia macam dah kira-kira dekat lah dengan yang hijau ni, yang keadaan hijau ni kan, keadaan hijau ni, yang ini hijau ni. Okay, so kalau kita refer yang hijau ni saja dan kita buat assumption yang low ni dah low kat sini, dia dah sampai ke bawah ni, dan sekarang ni dia dah berada di tengah-tengah candlestick hijau ni lah. Kalau dia dah berada di tengah-tengah, so possibility yang kedua adalah dia akan terus naik. Dia terus naik sampai ke sini. Okay, kan sama kat sini kan, ni dengan sini. Okay, so dia punya pullback dia sampai mana? Sampai ke zone yang ini, confluent dengan kita punya zone kat sini. Lepas tu dia ada terus gap. Dia terus gap. Okay, kalau ni dia gap sebabkan, kalau yang previous ni lah, dia disebabkan oleh ini weekend lah, 10 hari bulan dengan 13. So weekend lah 10, 11, 12, 11 dengan 12 Januari adalah weekend lah. So dia gap up. So gap up ni kita boleh assume yang dia akan ada movement yang besar macam ni. Okay, kenaikan yang besar lah. Okay, kenaikan yang besar. Dia punya pullback pun kat sini lah yang ada pullback dia. Ni nampak tak? Kat sini. So dia naik. Okay. Okay, lepas dia naik tu, dia naik sampai ke 4550 lah anggaran dia, 4550. Dia dah sampai 4550 tu, lepas tu dia turun lah. Kan, dia turun, dia sampai ke cycle yang seterusnya lah untuk next reversal date yang ke bawah pula. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga pula, ada juga yang okey, ni kalau kita nampak dia akan terus turun lagi lah. Lepas dia naik ni dia turun terus. Okey, sebab kalau kita tengok kita punya reversal date yang terkini, sama ada kalau inversion ni tak ada, dia akan terus turun lah. Dia terus turun macam tadi tu lah, dia terus turun. Okay, in case kalau inversion ni ada, dia akan 1-2 hari lah, 1-2 hari macam ni. Lepas tu dia sambung kenaikan, dia akan sambung kenaikan lah. Okay, itu yang case yang kedua yang kita perlu consider. Okay, untuk case yang macam ni, okay, untuk case yang macam ni ada yang similar pattern dia previously. Similar pattern dia yang saya dapat nampak dekat sini. Okey, yang ni. Okey, yang ni very similar dengan yang tadi tu. Okey, very similar. Okey, kalau kita tengok kat sini, sekarang market dah ada kat sini 4339 kan, dia punya harga close malam 4339. Okey, 4339 kat sini ya. Okey, sekarang ni 25 hari bulan. Kita punya next reversal date adalah 27 kan. So 25, 26, 27 ada 2 hari lagi. Kalau 2 hari lagi, okey, kalau 2 hari lagi, so kita cuba mark daripada sini, berbaki 2 hari kita dekat mana? Berbaki 2 hari kita adalah dekat sini. Okey, dekat sini. Kat sini. Okey, katalah reversal date ni boleh error 1 hari ataupun 2 hari sebelum nak lepaskan. Okey, katalah 2 tu mungkin jadi 3. Okey, 2 tu mungkin boleh jadi 3 hari lah. 1 hari yang terlebih lah. Okey, so kemungkinan dia boleh naik sampai sini. Dan ini adalah kita punya inversion tadi tu lah. Inversion tadi tu. Okey, ingat tak kita ada inversion kan? Kita ada inversion inversion lah. Inversion maksudnya ni kita yang ini ni, dia naik, lepas tu dia turun 2 hari naik. Okey, so tally dengan yang ni, dia naik, dia turun 2 hari, lepas tu dia sambung naik. Okey, so kalau kita tengok pandangan yang ini pula, okey, so sekarang ni kita punya price kat sini kan, kat sini lah, nampak ni kat sini, sini. So sekiranya ada kenaikan hari ni, dia okey, sini dia dah ada low dah. Dia dah low dah kat sini. 2 kali low. Low, higher low kat sini. Ni low, higher low. So kemungkinan juga dia akan follow yang ni. Okey, kalau dia follow yang ini,
Ini pun dah dekat tengah-tengah candle dia. So kita boleh mapping dia. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Kita follow dia ni. Okey. Kat sini kalau dia naik, dia akan naik sini lah. Dia naik sini. Dan kemungkinan dia ada sideway kat sini lah, sebab kita nampak ni yang rapat ni kan. Kalau tak sideway pun kat sini lah. Kat sini dia akan ada respon kat sini. Kita boleh buy kat sini. Dia naik. Dia naik, lepas tu dia turun balik tau, sebab dia close kat bawah ni. Dia close kat sini. Bila close ni, kita nampak tak ada yang rapat-rapat ni. Yang rapat-rapat ni, bila rapat-rapat ni, kebiasaannya dia akan sideway lah. Dia akan sideway dulu. Kebiasaannya dia akan sideway lah. Dia akan sideway macam ni. Dia akan sideway kat area-area sini. Kat area-area sini dah ada sideway. Area sini sini dengan sini. Dia akan naik dulu sini lah. Naik dulu. Lepas tu dia sideway dulu. Sideway sikit baru naik. Ni baru naik. Okey, kalau dia naik lagi tinggi lah. Dia naik tinggi sampai ke 4650 macam tu lah. Macam sampai sini lah. Sampai sini lah, lebih kurang lah. Sini kot. Okey, yang merah tu. Ataupun dia macam ni. Dia naik atas 4630 ni lah. Lepas tu dia pull back. Lepas tu ni lah. Ini adalah inversion turn dia. Dia turun ni, lepas tu dia sambung naik. Itulah, ini kalau mapping yang kita refer yang ini. Okay, so itu yang kita perlu consider untuk buat mapping ni. Okay, so jadinya saya punya, itulah yang jadinya saya punya ni mapping ni ada kemungkinan dia turun dulu. Kalau kita tengok yang first tadi, dia akan turun sampai ke 4232 macam tu kan. Dia turun dulu baru naik. Dia naik di saat-saat akhir, ataupun dia dah sampai ke tengah-tengah tu, dia turun naik. Okay, yang ni kita target sampai 4530 macam tu lah. 4550, 4530 area macam tu lah. 4560 area situ lah. Okay, lepas tu dia turun. Okay, in case kalau inversion ni ada, dia naik, dia turun 2 hari, 1-2 hari, lepas tu dia sambung naik. Okay, untuk yang tu kita ambil yang case yang ni lah. Yang case yang ni tadi, yang terbaru tadi tu lah, yang terbaru yang ni tadi. Kita follow yang ini. Kemungkinannya inilah kemungkinannya. Okay, jadi kat mana kita punya level ataupun zone ataupun level support yang membuat analisis ni terbatal. Okay, bila turun bawah 4245, okay, ni 4245 ni lah. Kalau dia turun lagi bawah 4245 ni, dah tak ada dah yang sampai sini, dia akan naik balik. Macam dah tak valid lah, sebab dah tinggal 2 hari lagi untuk untuk reversal date ni untuk naik lah, untuk market naik, untuk memvalidkan reversal date pada 27 Mac tu. So kalau dia turun 4245 ni, kita consider dia tak betul lah. Saya punya kena buat balik lah analisis cycle ni. So cycle ni taklah perfect. Janganlah kita anggap dia akan jadi. Kalau dia tak jadi macam ni, kita kena fikir macam tu. Kalau dia tak jadi macam mana? Kalau dia tak jadi, dia turun 42, 45 ni, tak jadi lah. Kalau maksimum pun 4222 ni, kalau dia turun bawah 4222 ni dah lah. Kalau nak tahan lagi sampai sini lah, 40 low ni 4106 low. Ni low 4106. Sampai sini. Tapi ni tak ada pula yang similar cycle dia. Okay, similar tu maksudnya yang daripada merah ni turun ke bawah. Yang ni daripada merah kan, daripada merah, line merah ni turun ke bawah sini. Lepas tu apa jadi? Daripada merah ni turun ke bawah ni. Lepas tu apa jadi? Ada tak yang daripada merah, line merah yang ni 4586 ni turun ke bawah, apa jadi? Kalau yang macam ni lah. Kalau macam ni dia turun, kalau bawah daripada ni 4147 ni, 4220 ni, yang kita mark 4220 tadi tu, kalau dah bawah ni, okey, ada possibility dia terus turun ke bawah. So jangan hold lagi lah kalau dah macam ni. Kalau dia naik pun dia akan naik balik lepas dia turun sampai ke 3735.
Okey, ada lagi tak yang daripada 42 45 86 ni turun ke bawah? Kita tengok yang sebelum ni lah. Yang ni adalah ni. Dia turun daripada sini. Dia turun, lepas tu dia naik. Yang ni pun kita boleh consider benda yang sama lah. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak ada yang turun ke bawah. Lepas sini ni pun lebih kurang. Tapi macam tak sampailah kita punya keadaan yang sekarang ni. Kalau macam ni kita nampak dia akan turun bawah ni, lepas tu naik lagi 2 hari, berbaki 2 hari, 1 2 3. So mungkin jugalah ini pun mungkin jugalah, tapi yang dia lebih kurang je. Kat sini dia akan zone-zone yang sideway ni lah, zone sideway sampai kalau dia lebih daripada 4425 ni dia baru dia naik lah. Lebih kurang lah macam tu. Kita boleh tengok dia punya mapping yang sebelum ni. Okay, so macam tu lah kenapa saya masih memandang 27 tu sebagai high lah, sebagai high. Okay, so sebab dia ada minor cycle yang macam ni, dengan satu lagi yang first tadi tu lah, dia punya minor cycle tu dia macam ni. Dia macam sine wave dia macam tu. Okay, so harap boleh dapat idea lah daripada apa yang saya kongsikan pagi ni lah. Okay, terima kasih.